Jangan duk pandang orang sebelah mata. Jangan pandang siapa pun dengan sebelah mata. Pasal boleh jadi hari ni dia pergi kot Nur, esok lagi sejengkai dia pergi tang tu, dia masuk ke syurga lagi awal daripada kita. Sangka baik dengan orang Islam, sayang dengan orang Islam dan orang bukan Islam, tapi lebih sayang kepada orang Islam tu banyak sikit daripada orang bukan Islam. Sebab kita saudara. Nabi kata apa? Nabi kata, sebab itu ada di kalangan kamu yang hidup dia beramal dengan amalan ahli syurga, lagi sehasta dia nak mati, dia berubah hidup dia beramal dengan amalan ahli neraka. Mati dia, masuk dia dalam neraka. Dan ada di kalangan kita yang hidup dia penuh dengan amalan ahli neraka, tahu-tahu lagi sehasta dia nak masuk dalam neraka dah, nak mati dah, dia berubah hidup dia 180 darjah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk dia dalam syurga.